Jadi apabila benda ni berlaku, tuan-tuan harus faham, jangan ukur kata kenapa kami keluar, tak tunggu. Kita ada dua pilihan, sama juga dilakukan oleh Barat. Yang mana keluar dipanggil sebagai break the silence. Bila kita keluar ni, kita akan menceritakan apa yang berlaku. Satu lagi break the silence, push global semua. Ketika pandangan dunia tertumpu kepada bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditawan secara ganas oleh tentera Israel, ramai yang bertanya mengapa rejim Zionis begitu terdesak untuk meneruskan sekatan mereka. Apakah yang mereka takutkan daripada kapal-kapal kecil yang hanya membawa makanan dan ubat-ubatan? Jawapannya jauh lebih besar dan lebih jahat daripada sekadar alasan mengawal Laut Mediterranean. Tindakan ganas di lautan itu sebenarnya adalah untuk melindungi satu agenda rahsia di daratan. Satu peluang perniagaan terbesar dalam sejarah moden yang dibina di atas darah rakyat Gaza. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Ketika dunia melihat penderitaan, muncul seorang individu yang sangat berpengaruh. Jared Kushner, menantu dan bekas penasihat kanan Donald Trump, pernah berkata tentang betapa bernilainya hartanah di tepi pantai Gaza. Dan kini, blueprint atau rangka tindakan untuk agenda ini telah terbongkar. Ia dikenali sebagai The Great Trust Plan, satu rancangan yang kedengaran hebat, tetapi niat sebenarnya jauh lebih jahat dan kejam daripada apa yang kita boleh bayangkan. Apakah sebenarnya plan ini? GREAT di sini merupakan satu akronim, The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, atau ringkasnya The Great Trust. Di atas kertas, ia menjanjikan syurga dunia di Gaza, 10 projek mega, 1 juta peluang pekerjaan, hospital-hospital baru, bandar-bandar pintar dan macam-macam lagi. Nama-nama projeknya sahaja sudah cukup untuk membuat kita terpegun. Ada yang dinamakan Gaza Trump Riviera and Islands, jelas sekali untuk kepentingan pribadi Trump. Ada yang dinamakan The MBS Ring Highway dan MBZ Central Highway, yang secara tidak langsung mengaitkan pelan ini dengan sekutu Amerika di Timur Tengah. Di dalam plan ini juga dijanjikan bantuan kemanusiaan dan perumahan sementara bagi penduduk Gaza. Tetapi semua ini direka untuk memberikan gambaran bahawa ini adalah satu plan yang akan menyelamatkan rakyat Palestin. Tetapi ia sebenarnya adalah satu rancangan pengusiran supaya daerah Gaza yang dianggap prime location akan dirampas oleh Israel dan Amerika. Di dalam rancangan ini, dianggarkan pelaburan untuk membangunkan Gaza mencecah sehingga $100 bilion. Tetapi pulangan yang mereka jangkakan adalah hampir $400 bilion. Keuntungan besar ini akan masuk ke dalam poket syarikat-syarikat Amerika dan sekutu mereka di Timur Tengah seperti syarikat-syarikat Israel. Melalui model land trust dan tokenization, lebih 30% tanah awam di Gaza akan diserahkan kepada satu entiti yang dijadikan pemegang amanah. Rakyat Gaza yang masih ada tanah pula akan digalakkan untuk menyerahkan tanah mereka dan sebagai balasan, mereka akan diberi token yang boleh ditukar dengan sebuah rumah pangsa. Ini adalah penjajahan ekonomi gaya baru di mana tanah Palestin secara rasminya akan dikawal oleh sebuah amanah yang sebenarnya dikuasai oleh Amerika Syarikat. Persoalan yang paling menyakitkan dalam pendedahan ini bukanlah kelicikan musuh, tetapi pengkhianatan dari saudara sendiri. Siapakah negara Arab yang sanggup bersubahat dengan rancangan jahat ini?
nama mereka terpampang megah di dalam blueprint untuk merampas Gaza. Adakah ini kebetulan atau bukti kepada penglibatan mereka? Di saat umat Islam di seluruh dunia berjuang untuk rakyat Palestin, pemimpin-pemimpin negara Arab ini sanggup duduk semeja dengan perancang untuk membahagi-bahagikan keuntungan di atas penderitaan saudara seagama mereka. Harta dan takhta telah membutakan mata hati mereka. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Perkara yang paling kejam di dalam rancangan ini adalah di sebalik janji-janji pembangunan tersembunyi satu agenda yang dipanggil Voluntary Relocation Programs atau program penempatan semula. Dokumen ini secara terbuka mengandaikan bahawa 25% daripada penduduk Gaza akan meninggalkan Gaza, dan daripada jumlah itu dianggarkan 75% tidak akan kembali lagi. Ini sebenarnya adalah satu strategi pengusiran demografi yang telah dirancang dengan begitu teliti dan rapi. Manakala Israel pula masih diberi hak mutlak untuk masuk campur pada bila-bila masa atas alasan keselamatan. Melihat kepada perancangan licik ini, kita tidak boleh lupa kepada amaran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai sekutu. Kerana setengah mereka menjadi sekutu kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Islam tidak melarang kita berbuat baik dengan penganut agama lain, tetapi ayat ini memberi amaran keras tentang menjadikan mereka sebagai aulia, iaitu pelindung dan sekutu rapat, terutamanya apabila golongan Yahudi dan Nasrani itu sendiri telah bersekutu sesama mereka. Perancangan Great Trust yang didalangi Yahudi Zionis dan disokong Kristian Zionis adalah manifestasi jelas perikatan ini. Maka setiap orang yang beriman bertanggungjawab untuk sentiasa berwaspada. Jelaslah mengapa Trump dan Amerika masih kuat menyokong Israel. Ia kerana kemusnahan Gaza adalah prasyarat untuk menjayakan pelan mereka itu. Maka mereka perlu menghancurkan Hamas, meratakan Gaza dan mengusir penduduknya supaya tapak tanah itu bersih untuk projek hartanah mega mereka. The Great Trust Plan bukanlah rancangan menuju kedamaian. Ia adalah blueprint perniagaan yang paling kejam dalam sejarah dan kapitalisme bencana pada skala yang tidak pernah kita bayangkan. Sebarkan video ini. Jangan biarkan mereka berjaya.